Assalamualaikum semua. Kita akan tengok 5 maf'ul. Okey. 5 maf'ul dan kita nak faham secara basic lah untuk semua kelima maf'ul ini. Okey, yang pertama adalah maf'ul bih. Maf'ul bih ialah mangsa ataupun objek. Contoh kalau kita kata daraba Arif Zaid. So Arif pukul Zaid. So dekat sini Zaid adalah mangsa yang dipukul, maka Zaid adalah maf'ulun bih. Okey, macam tu. Bih ni apa? Bih ni maksud dia padanya. Maf'ul ialah dilakukan. Maksudnya dilakukan padanya. So Zaid itu dia kan yang dipukul. So dia lah dipukul padanya. Dipukul kepada siapa? Zaid. That's why Zaid adalah maf'ulun bih. Kalau maf'ulun fihi, dia adalah dilakukan pada masanya ataupun pada tempatnya. Okey, berbezalah. Kalau maf'ulun bih dia mangsa. Contoh kalau tumbuk, dia kena tumbuk. Kalau makan, dia kena makan. Makanan itu dimakan. Kalau maf'ulun fih, dia adalah masa ataupun tempat berlakunya perbuatan itu. Contoh, daraba Arif Zaid. Arif pukul Zaid di mana? Bila? Pada waktu pagi. So, sabahan adalah ni lah maf'ulun fih. Okay, dilakukan pada masanya. Bila? Pagi. Ataupun kita kata daraba, sama juga daraba Arif Zaid. Di mana tempatnya berlaku perbuatan tu? Di depan kelas, amama al-fasli. So amama adalah maf'ulun fih. Yang ni tempat ataupun masa berlaku padanya perbuatan itu. Okey, yang ketiga kita ada maf'ulun li ajli. Maf'ulun li ajli, okey, ialah perkara yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan kerananya. Contoh, darabal abu, ayah memukul anaknya, ibnahu ta'diban tahu, ayah itu memukul anaknya ta'diban, kerana ingin mendidik. Ta'diban adalah masdar kepada addaba. So maf'ulun li ajlih kita guna masdar. Okey. Dan maf'ulun li ajlih itu dia adalah reason kepada perbuatan itu. Dia pukul. Kenapa dia pukul? Untuk mendidik. Okey. Itulah maksud maf'ulun li ajlih. And then kita ada maf'ulun ma'ah. Maf'ulun ma'ah ialah contoh, okey, Ja'a Arif wa Zaidan. Okey. Arif telah datang wa Zaidan. Wa di sini maksud dia bukan dan kat sini. Okey. Sebab wa di sini adalah waw ma'iyah. Jadi maksud dia bersama, Arif datang bersama Zaid. Dekat sini Zaidan ialah maf'ulun ma'ahu. Maka dia mansub. Semua maf'ul ini semuanya mansub. Okay, maf'ulun bih mansub, Zaidan, maf'ulun fih mansub, sabahan, okey. Maf'ulun li ajlih mansub, ta'diban, alright. Maf'ulun ma'ahu mansub, okey, Zaidan, alright, macam tu. Yang kelima kita ada maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq ialah dia ada 3 fungsi. Satu, litaukid, untuk menegaskan statement tu, menegaskan perbuatan itu, bahawa perbuatan itu nyata. Okey, betul berlaku perbuatan itu. Alright. Contoh kalau kita kata daraba Arif Zaid. Korban. Maksud dia apa? Maksud dia Arif benar-benar telah pukul Zaid. Itu fungsi dia. Okey. Adanya daraba di sini menegaskan bahawa perbuatan ini benar-benar berlaku. Okey. Baik, yang kedua, fungsi dia ialah li bayani an-naw'i, untuk menjelaskan jenis perbuatan tu. Sebab kalau kita kata pukul daraba Arif Zaid, maka pukul ini dia ada banyak jenis. Okay, mungkin pukul secara kuat ataupun ringan. Maka datangnya maf'ul mutlaq selepas jumlah ini, dia kata darban khafifan.
Arif telah pukul Zaid. Arif telah pukul Zaid. Pukulan yang ringan. Nak bagi tahu pukulan tu pukulan ringan, bukan pukulannya kasar. Okay, that's why dia adalah maf'ul mutlaq apa? Untuk libayani an-naw'i, menjelaskan jenis perbuatan itu. Okay, maka didatangkan darban maf'ul mutlaq mansub bil fathah ni na'at kepada maf'ul mutlaq. Yang ketiga, fungsi maf'ul mutlaq ialah li bayani al-adad, untuk menjelaskan bilangan. Kalau kita kata pukul sekali ke pukul dua kali ke pukul banyak kali. So daraba Arif dan darbatai ni contohnya, darbatai ni. Arif pukul Zaid 2 kali pukulan. Daraba Arif Zaidan darbatan wahidatan. Darbatan pun cukup dah. Darbatan, sekali pukulan. Darbah ini dia masdar ke ustaz? Dia adalah masdar yang kita ubah menjadi isim marrah, nama dia ismul marrah. Okay. Kalau ikut asalnya daraba, okay, masdar dia ialah darbun ataupun darban. Okay. Darbun, darbah samalah. Okay, saya kata darbun lah. Okay. Maka bukanlah masdar dia darbah, kan? Cuma kita untuk datangkan maf'ul mutlaq jenis libayanil adadi, menerangkan bilangan, kita kena ubah masdar itu kepada menjadi isim marrah. Apa cara dia? Jadikan masdar itu berbentuk berwazan fa'lah. So darbun jadi darbah. Tu cara dia. Okey, itu kalau fa'il tu fa'il sulasi, 3 huruf. Macam mana kalau masalan kita kata masalan duduk, maka satu duduk kita bagi jalsah. Maka jadikan isim marrah tambah ta marbutah di hujung. Ibtisamah, 1 kali senyum. Itulah okey, secara basic lah. Okey, secara faham konsep untuk kelima-lima maf'ul yang ada. Semua ni mansub, dan saya tak rasa ada KSSM ada lam. Jadi kalau lam mungkin semualah akan belajar dekat semua kelima-lima ni. Kalau KSSM yang ada bukan semualah. Alright, tapi kalau dah tengok ni, faham kan? Sebab kita belajar bahasa Arab bukan sekadar untuk exam sebenarnya. Okey, tujuan utamanya untuk ilmu agama, untuk faham ilmu agama. Okey. Assalamualaikum.